Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada channel Nasya Archery. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan sedikit ilmu tombak lah yang mana saya boleh ajar kepada tuan-tuan secara asas dan ringkas. Jadi pertama sekali, bila kita bermain tombak, kita kena ingat satu perkara saja. Hujung tombak ini adalah tempat untuk melakukan serangan. Jadi bila kita hendak melakukan serangan, kita boleh jauh, kita boleh sederhana, kita boleh dekat. Jadi kita ambil poin itu saja, yang di mana tombak ini, iaitu mata tombak adalah poin serangan. Jadi bila kita menikam, itu adalah poin untuk menyerang musuh. Dan sekiranya musuh dah terlampau dekat, kita boleh undur sahaja untuk menyerang secara jarak dekat. So ingat saja, tengok ni. Ini adalah poin untuk menyerang. Kalau ikutkan dalam gerakan tombak, dia tidak ada melibas macam ni, dia tidak ada. Mostly bila kita main tombak, bila kita buat macam ni hanya untuk menghalau musuh sekiranya musuh ada terlampau ramai di keliling kita. So kita nak buat crowd control. Sebenarnya bagus juga kalau kita boleh main tombak ni, kita main pusing-pusing. Sebab sekiranya contoh bila kita tengah menyerang, ada orang kat belakang, kita boleh pergi kat lain. Nampak? Ianya lebih dinamik bila kita boleh main macam ni. Tiba-tiba datang daripada tepi belakang, kita halau. Itu saja. So ingat, ini adalah pagar kita. Dan pagar ini adalah juga boleh digunakan untuk menyerang. Jadi itu saja yang saya boleh kongsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.